Hai, Assalamualaikum. Malaikat malam. Buat apa kau nak kawan dengan mak rempit ni yang tak ada masa depan? Ayat tu memang pedas sangat. Tadi saya baru selesai tengok cerita Malaikat Malam, the movie, bersama dengan isteri saya. Apa yang saya boleh katakan, cerita ni dia taklah se-hype yang box office dan dia taklah seteruk filem sampah. Yang mana kalau cerita ni pada saya dia tengok di pertengahan. Sebab cerita ni bukan nak kata tak ada beza, ada kelainan dia dari segi sinematografi, dari segi kita nampak cantik dia punya filem gitu kan. Tapi cerita ni dia mengenengahkan mesej persahabatan, percintaan dan kekeluargaan. Ketiga-tiga elemen ni diterapkan dalam satu filem memang pada saya sebenarnya bagus. Cantik dia punya pacing dia, dia punya message dia. Maknanya POV ni ada dia punya message dia, POV ni ada message dia. Kalau kita nak kupaskan, kita pergi kepada family dulu kan. Kalau family ni ada satu watak Azam ni, dia ada sebab kenapa dia melakukan perlumbaan yang haram. Orang kata mak rempit tu kan. Pada saya sebenarnya ada sebab dia, tapi sebab tu tak menghalalkan cara dia. Itu secara jujur saya nak beritahu. Dan ingatan kepada anda semua, kita bukan nak katakan rempit tu adalah satu kegiatan yang bagus. Tak bagus dia sebenarnya ada mesej tersirat dia dibagi dalam filem ni. Tapi dari segi kekeluargaan, Azam ni dia kena jaga abang long dia, Arash, yang mana yang dilakukan oleh Q Haidar. Ada konflik dekat situ, ada masalah dekat situ, yang mana dia buat ni sebenarnya untuk abang dia. Tapi malangnya abang ni terjebak dengan kegiatan yang tak bagus lah. Itu awak kena tengok dalam filem. Tapi di side yang lain, dia ada kawan-kawan, sahabat dia, dua orang sahabat, yang mana nama Mak Jet, yang seorang lagi nama Jimmy. Yang mana dua ni selalu support dia. Tapi ada konflik dekat situ. Ada berlaku juga konflik antara persahabatan dekat situ, yang mana menyebabkan retaknya persahabatan diorang ekoran daripada dia melakukan perlombaan yang haram ni. Efek perlombaan yang haram tu. Dan di side yang lain juga ada pencintaan. Yang mana pencintaan ni sebenarnya Azam ni jatuh cinta dekat Ratna. Yang mana Ratna ni bukanlah penglihatan dia buta lah kan. Tapi pada saya sebenarnya ramai yang kritik filem ni kan. Tapi pada saya mungkin dia tak terlalu heavy sangat, dia tak terlalu teruk sangat, dan tak terlalu bagus sangat. Kalau anda nak tengok filem ni, kalau expectation anda nak tengok dari segi macam Black Brother, Sheriff, tak. Cerita ni dia lebih kepada underground. Underground dia punya tema, dia punya konsep, dia punya filem underground. Dari segi bahasa pun digunakan bahasa-bahasa yang lagi pasar, lagi-lagi bahasa-bahasa yang merempit lah kan. Tapi kalau kita nak katakan, sini saya tengok satu kekuatan filem ni adalah kita jangan terlalu nak judge sangat mak rempit ni. Nampak macam kita backup kan, tapi sebenarnya tu. Sebab kita tak tahu apa yang dilakukan oleh mak rempit tu. Memang kegiatan dia haram, tapi ada sebab-sebab yang mana membuatkan jiwa dia tu terpaksa melakukan itu. Cerita ni saya boleh samakan macam cerita KL Gangster. Kalau KL Gangster ni dia nak terapkan jangan engkau berhutang, jangan kau melakukan kegiatan yang haram, kerana kalau kau buat benda tu, inilah efek dia. Sama juga dengan Malaikat Malam ni. Sebenarnya mesej tersirat yang saya tengok dalam filem ni, keretakan konflik yang berlaku adalah sebab kau ambil daripada sumber yang tak betul. Kau berlumba haram kan. Jadi daripada wang tu lah habis semua. Kita anda semua kena tengok lah dalam filem ni, yang mana keretakan abang dia disebabkan dia dapatkan, dia menang. Azam ni dia menang perlumbaan tu. Apa yang berlaku pada abang dia, Arash tu, disebabkan duit dia menang tu pun dia bagi sama-sama tiga kawan-kawan ni. Apa yang berlaku kepada Jimmy, apa yang berlaku kepada Mak Jet, dan apa yang berlaku, mungkin dia dapat selamatkan sedikit percintaan tu. Tapi persahabatan, kekeluargaan, boleh saya katakan memang habis lah. Habis disebabkan benda tu. Awak melakukan benda yang tak betul, berlumba dengan cara yang tak betul, itulah efek dia. Itu sebenarnya mesej yang saya nampak, dapat saya tangkap dalam filem ni. Jadi filem dia bagus, ada pengajaran dia. Bukan nak kata tak ada langsung. Yang tak baik kita letak tepi lah, yang baik kita ambil. Jadi filem ni pada saya tak menganggap satu filem yang box office, dan saya tak menganggap filem ni adalah filem yang sampah. Sebab filem ni dia bagus, ada mesej dia.
Dan kalau awak tanya pada saya sarankan jugalah. Tapi nak cakapnya, mak rempit, lumba haram tetap kegiatan yang kegiatan yang salah, bukan yang betul. Tetapi kita kena mendalami juga apa POV seorang mak rempit itu. Sebab kita tak tahu kenapa dia buat macam tu. Apa jiwa dia nak buat macam tu. Jadi benda tu terjawab dalam filem ni. Yang mana saya boleh katakan sangat kredit kepada pengarah, penulis skrip, yang mana Bujuk kan. Bujuk ni saya tengok dia first debut dia untuk filem lah, Malaikat Malam. Sebab sebelum dia banyak pada belakang tabir, menulis skrip bersama dengan Syafiq Yusof apa semua kan. Tapi pada saya sebenarnya boleh dia pergi jauh lagi. Buat masa sekarang ni Bujuk saya rasa dia boleh asah lagi, dia boleh punch lagi benda tu. Dia punya dia punya touch dia. Dan saya nampak tak apa, first filem memang macam tu. And jadi pada saya, untuk akan datang Bujuk teruskan berkarya, ada lagi karya-karya awak boleh buat lagi. Dan salah satunya, saya tak kata filem ni teruk tau, tapi boleh diterima sebab ada mesej dia, ada benda tersirat dia. Tapi di ending itu, orang kata ending tergantung kan. Pada saya bukan tergantung tau, dia sebenarnya pay off balik kepada tajuk tu. Kan awal-awal kan, saya nak bukan spoiler pula kan, tapi disebabkan pertemuan Azam dengan Ratna tu menyebabkan dia pay off balik kepada ending dia, yang mana ia jadi ibarat macam puzzle. Ni mungkin yang dah tengok tahulah puzzle, tapi ada satu yang puzzle dia tak lengkap. Dan puzzle tu macam ibarat kunci yang dipegang oleh karakter tu lah. Saya tak boleh beritahu detail. Anda kena tengok sendiri sebab kena support filem kita. Jadi ramai kata boleh expect, macam rumah saya dia boleh expect klise macam ni kan. Tapi saya lebih tengok pada message dia. Jalan cerita ni, story dia boleh pergi. Sebab kita sebelum kita dah pernah ada kita punya kita punya filem macam Roshamno pernah berlakon kat MJ Red kan. Rempit, Farid Kamil. Kita ada ramuan tu. Tapi cuma sekarang ni mungkin Syafiqah kan dah muka dah banyak dapat sambutan kan. Jadi mungkin di ke depan dia ambil untuk berlakon dengan watak. Jadi pada saya boleh polish lagi. Lagi satu yang sebelum saya lupa, lagu memang mengimbau kenangan lah. Lagu ni sebenarnya memang kena lah. Pemilihan lagu tu memang nampak lah dia macam nak cakap dia, saya Gen Z tau, tapi bila saya dengar lagu ni, saya ada sikit, zaman saya adalah transisi antara perubahan antara 90-an, 80-an kepada 2000. Jadi saya sempat dengar lagu tu. Jadi bila kita dengar lagu tu, kenalah dengan dia punya romantik dia macam mana, dengan lagu tu, dengan sinematografinya, memang kena. Memang saya rasa macam on point dia punya lagu. Itu pada saya lah. Itu pada saya. Dan seterusnya untuk next, kita tak tahu. Malaikat Malam ni yalah kita tahu mungkin ada salah satu orang kata tajuk dia kan. Tapi mungkin ada perbincangan tertentu lah kalau nak buat untuk next. Saya bukan pakar, tapi saya lebih tengok kepada cerita dia, kepada teknik dia punya message lah. Tapi dari segi lakonan, Kodi memang gila. Kodi dia daripada berubah, daripada nak bagi tahu kan macam spoiler pula kan. Tak puas. Kita tak puas nak bagi tahu sebab lakonan ke semua pelakon tak ada masalah. Memang okey. Memang sangat tip-top, terbaik. Mungkin ada serta-serta mungkin kita tengok message dia kan. Mungkin ada setengah orang dia expect plot twist. Kita dah disajikan dengan plot twist kan. Tapi alhamdulillah tak juga. Cerita ni dia pernah diadakan dan evergreen juga kan. Yang mana mindset orang melihat Mak Rempit ni sebagai sampah masyarakat, dan apa POV Mak Rempit tu rasa sendiri. Jadi nak katanya dalam filem ni kita ada pilihan. Kalau kita memilih jalan itu, itulah yang kita itulah yang kita kena tanggung risiko dia. Kita ada pemilihan keputusan kita. Jadi dalam cerita ni, skop Malaikat Malam ni, dia memilih untuk menjadi itu. Itulah kesan dia. Sebenarnya dia ada pilihan untuk jadi lagi baik. Cuma kena sabarlah kan. Jadi cerita ni memang sangat-sangat pada saya bagus lah. Cuma jangan kita tengok sangat pada POV macam aku nak jadi rempit kan. Tak payah. Tengok pada mesej yang nak disampaikan. Pada saya sangat bagus. Jadi yang macam saya kat awal tadi,
Yang baik kita ambil, yang elok kita letak tepi. Okay? Apa-apa pun, 3.5 per 5 bintang saya bagi untuk filem Malaikat Malam. Terbaik. Okay? Jangan lupa tonton ramai-ramai di Pawagam sekarang. Okay? Assalamualaikum dan bye-bye.